Berbaloi ke kalau korang ambil MBS SP ni berbanding daripada standard? So, apa yang best dekat SP ni? Sejam Eva share. Dari segi design dia, korang boleh nampak kan sport habis. Nama pun SP, Sport Performance. So, korang boleh nampak lah design dia yang urban sporty tu. Yang kedua, apa yang special dekat model SP ni, dia punya teknologi dipakai YE CVT. Dekat bahagian belting dia tak pakai roller tau. Tapi dia pakai motor elektrik. So, dia punya momentum dan torque akan lebih stable. Seterusnya, untuk motor ni dia ada dua riding mode. Satu untuk town mode. Kalau korang jenis yang suka bawa santai tu, korang boleh guna town mode. Tapi kalau korang jenis yang suka bawa laju, korang boleh guna untuk sport mode. Dan lagi satu, untuk motor ni dia ada button untuk downshift gear tau. So contohnya kan, kalau korang nak pecut motor depan korang tu, korang kena drop gear untuk motor korang lebih pick up. Kira macam tu lah. Macam motor Kia. Last sekali, pada bahagian meter dia pakai TFT panel tau. Siap boleh connect dengan Y Connect lagi. So, korang rasa macam mana? Berbaloi ke kalau korang ambil MVS SP ni? So, kalau korang berminat, korang boleh terus isi form dekat Apply Now bio saya. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.